adakah berdosa atau tidak sekiranya seorang ini dia tak memaafkan dalam masa kesalahan yang dia lakukan tu sangatnya berat. Contoh membunuh tadi kan. Contoh kalau kita diizinkan jumpa dengan Nabi Adam, Siti Hawa, itu asal kita ibu dengan ayah. Maknanya tak ada hukum haram untuk kita sentuh. Mandi sama-sama, main sama-sama dan berkawan sama-sama daripada kecil, itu adat lah. Adapun dengan hukum, maknanya kita kat sini adat vs hukum. Bagaimana, yang mana kita nak dahulukan dulu? Bagaimanakah hukum jika bersalaman dengan golongan ajnabi? So, tapi kita makan sarung tangan yang pastinya tidak bersentuhan kulit. Belajarlah untuk memaafkan orang. Kan? Kita tak selalunya betul. Orang pun tak selalunya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat Hari Raya Aidilfitri dan selamat menonton podcast Borak Kopi O, Kopi Pekat, Borak Padat. Alhamdulillah, kita hari ini di bulan yang mulia, kita akan membincangkan satu topik yang berkaitan dengan ketika maaf menjadi ujian. Sebelum itu, saya nak memperkenalkan sahabat saya yang tak asing lagi, iaitu Ustaz Hasif. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So Ustaz, sebelum kita nak mengupaslah topik kita kali ini kan, macam biasa saya nak tanya Ustaz, dalam banyak-banyak kopi, kopi apa yang buat kita renung pada dosa? Allah, susah soalan tu. Itulah dia. Kopi istighfar dululah. So kali ini, macam saya cakap tadi, kita akan membawakan satu topik yang agak sinonim pada hari raya, iaitu ketika maaf menjadi ujian. So dalam episod ini, kita akan menjelajahi makna mendalam di sebalik kemaafan. So kenapa ia menjadi ujian dan bagaimanakah ia mampu mengubah hidup kita? Kita akan berbincang tentang fiqh bersalaman, adab yang telah lama wujud dalam budaya kita dan bagaimana ia berfungsi sebagai jambatan antara hati yang terluka. So, perbuatan memohon maaf serta memberi kemaafan merupakan satu amalan yang mulia di sisi syarak. Oleh itu, di antara adat rasa orang Melayu ketika menyambut Aidilfitri. So, kebiasaannya kalau macam kita akan sebut selamat hari raya, maaf zahir dan batin kan. So, ada kalanya kita akan merasakan sukar untuk memaafkan orang. So, yang pernah mengguriskan perasaan kita. Terusan hidup dalam dendam yang lama serta trauma, mungkin ada pengalaman pahit. Hanya maknanya dia menggagalkan usaha kita untuk memulihkan hubungan yang dingin. So, ia sebenarnya secara tak langsung menyalahi perintah Allah SWT untuk mencintai sesama Muslim. So, Ustaz, kita pergi ke soalan yang pertama lah. So, adakah memohon maaf boleh dipohon hanya ketika hari raya saja? Dan mengapa hal ini menjadi satu adat dalam masyarakat kita? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Jadi yang pertamanya, kita perlulah jangan kita sempitkan untuk waktu memohon maaf tu hanya pada hari raya sahaja. Kerana untuk memohon maaf ini, dia luas dia punya waktu dia. Kan? Kita tak boleh untuk kita sempitkan pada satu hari saja, hari raya saja, kerana adat. Kan? Okey. Contohnya, kalau kita buat dosa, apa yang dituntut ke atas kita adalah terus untuk kita bertaubat, kerana kita menjaga hubungan dengan Allah. Kan? Adapun untuk manusia, kita perlu juga untuk menjaga hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Jadi sama juga apabila kita melakukan kesalahan, mungkin kita terkasar bahasa, kan, terlepas cakap ataupun sebagainya lah, maka kita dituntut untuk terus kita meminta maaf. Jadi kenapa? Kerana kita ni tak tahu bila masa ajal kita akan sampai. Kan?
Allah berfirman dalam Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Dan Allah lah yang mentakdirkan kematian itu, kehidupan itu, Allah yang menciptakannya supaya ia menjadi ujian untuk kita, kan? Sama ada kita ni, mana antara kita golongan manusia ni, mana yang paling baik amalannya. Jadi dengan kita tahu kematian itu dekat dengan kita, kita akan semakin berwaspada lah, jaga-jaga, kan. Kita tak tahu, esok mungkin kita dah tak ada. Jadi hari ni kita tak nak minta maaf juga, kan. Itulah antara rahsianya kenapa dirahsiakan bilakah ajal kita, sebab untuk kita lebih berwaspada lah. Kerana kita ni manusia biasa, tak akan lepas daripada melakukan kesilapan, kan. Yang perfect Rasulullah saja. Kita pernah buat salah, orang lain pun pernah buat salah, kan. Orang lain boleh memaafkan kita, kenapa pula kita tak boleh memaafkan orang, kan. Itu persoalannya. Okay. Jadinya kalau kita nak kita mengapakah hari raya ni boleh menjadi adat dalam kalangan masyarakat kita ni, mungkin ianya dibawa oleh ulama-ulama dahulu lah, yang meletakkan hari-hari ni hari untuk bermaaf-maafan. Jadi kenalah, kerana kita disunatkan, dituntut untuk bermaaf-maafan, untuk menziarahi sanak saudara, untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahim tu. Okay. Jadinya untuk bagi saya, hari raya ini untuk kita meletakkan hari untuk bermaaf-maafan, dan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Minta maaf zahir, kita terpukul ke, terlepak ke, kan, tertampar ke. Minta maaf zahir, batin adalah hati. Kita terkasar bahasa, ada yang terasa. Jadi hari raya ni jadi hari yang, kita kata hari yang baik lah untuk kita jadi kekalkan adat tu untuk bermaaf-maafan. Okey. Jadi kita boleh kata, walaupun hari raya ni kita kata kita dituntut untuk berminta maaf pada setiap masa, tetapi sekiranya ada orang yang ego dia tinggi, kan, dia, aku lebih tua, kenapa aku nak minta maaf? Aku suami, kan, kenapa aku nak minta maaf? Jadi kita boleh jadikan hari raya ni sebagai hari yang untuk dia berani untuk meminta maaf kepada orang lain. Maknanya kita turunkan ego kita. Betul lah. Sebab umumnya hari raya memang orang minta maaf. Ya. Jadi kalau kita minta maaf pada hari raya pun tak ada masalah lah. Yang tahu namanya orang yang ada masalah, ada isu dengan kita, yang tahu. Untuk memaafkan tu terpulanglah kepada individu tersebut. Okey Ustaz, macam Ustaz cakap tadi, sebenarnya kalau kita ada kesilapan mungkin dengan Allah, dia mungkin lebih senang, kan, berbanding maknanya kita sesama manusia, kita tak tahu, kan, rambut sama hitam, hati lain-lain, kan. So macam mana kita nak mendidik hati kita ni untuk memaafkan orang? Antara caranya adalah dengan kita berlapang dada. Okey, macam mana kita nak dapat sifat itu, berlapang dada tu? Adalah dengan kita mencari 70 kemungkinan yang mana orang itu kemungkinan yang baik lah, yang mana orang itu mungkin dia tersalah, kan. Contohnya dia buat salah dengan kita. Saya bagi contoh lah, kita keluar rumah, depan rumah kita ada sampah yang bersepah-sepah, kan. Ni tak ada orang lain, ni jiran kita lah ni, kan. Jadi adakah kita terus pergi serang dia, sembuh dia, kan. Jadi untuk kita mendidik hati kita daripada kita terus marah, kita letakkan kemungkinan yang ada. Mungkin orang tu dia letak sampah kat rumah kita, dia terlupa nak ambil, kan. Mungkin dah tinggal sampah kat situ, ada anjing ambil, bersepah-sepah, kan. Mungkin kita segala kemungkinan yang boleh kita letak, mungkin maknanya kita akan lebih positif lah. Di situ kita akan kurangkan sikit kita punya kemarahan. 70 kali Ustaz? Biasanya memang tak akan sampai. Sebab tu banyak. Sampai 10 je mungkin kita dah rendah sikit kita punya ego, dah rendah sikit. Maksudnya kita akan berjaya untuk kita memaafkan orang tersebut. Jadi kalau kita tengok dalam firman Allah SWT, kita boleh tahu
apakah ganjaran yang Allah beri kepada orang-orang yang memaafkan orang ni. Jadi kita boleh sedarlah, orang buat salah dengan kita, sejahat mana pun, kita ada kesedaran untuk memaafkan tu, kita boleh memberi kemaafan. Jadi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengajarkan amalan-amalan yang baik agar mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syurga. Yang mana syurga itu disediakan seluas langit dan bumi kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian apakah ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam ayat ni yang dijanjikan syurga adalah, kita tengok ayat setelah dia adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Okey, iaitu mereka ni adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah dalam keadaan mereka ni senang dan juga dalam keadaan susah. Okay. Kemudian kita tengok ayat yang perkataan yang seterusnya. Itu antara ciri yang pertama. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaidha, iaitu orang yang menahan marah. Jadi sebelum kita macam mana, kita diberikan ujian oleh Allah SWT, contoh Allah hadirkan pada seorang itu untuk uji kita. Jadi yang pertama, kita menahan marah. Tahan marah dulu, jangan kita terus hukum orang. Tahan marah dulu. Kemudian selepas kita berjaya menahan marah, naik ke peringkat seterusnya, wal 'afina 'anil nas, iaitu kita perlulah memaafkan orang. Jadi kenapa diletakkan tahan marah dulu baru memaafkan orang? Kenapa maaf tu kemudian? Sebab orang yang tak mampu untuk menahan marah, dia agak sukar untuk dia memaafkan orang. Jadi bila dah selesai tu, dia dah tahan marah dia, next terus kita maafkan orang. Kemudian disebut lagi dalam ayat yang sama, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka akan orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Okey, jadi selepas kita tahan marah, kita maafkan orang tersebut, kita berbuat ihsan, kita berbuat baik pula. Berbuat baik kepada orang yang membuat kejahatan kepada kita tadi. Itulah yang diajarkan di dalam Al-Quran, di ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat lain Allah berfirman, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Okey, ambillah sifat pemaaf dan suruhlah dengan mengerjakan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Okey, di sini arahan untuk ambillah sifat pemaaf. Maksudnya ambil. Disebut ambil itu maksudnya perlukan usaha. Kan, kita nak mendidik hati kita dah ada sifat pemaaf, ambil kena ada usaha. Nak ambil telefon kena usaha ambil, kan? Jadi nak dapat sifat pemaaf ni kena usaha. Jadi ketika turunnya ayat ini, Rasulullah SAW bertanyalah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah yang dimaksudkan dengan khuzil afu? Ambillah sikap pemarah ni. Jadi malaikat Jibril pun naik jumpa Allah SWT, bertanya, kemudian turun dengan menjawab. Tafsiran bagi khuzil afwa ni ada 3, iaitu yang pertama, memaafkan orang yang berbuat zalim ke atas diri kita. Orang buat zalim, kita maafkan, berilah kemaafan ke atas orang yang berbuat zalim kepada kita. Yang kedua adalah beri kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Contoh, seseorang dia, kita minta maaf, dia tak bagi kemaafan, sedangkan dia pun ada salah dengan kita, tetapi kita bagi juga kemaafan ke atas dia. Jadi itu tafsiran yang kedua. Dan yang ketiga adalah maksudnya adalah sambungkan tali ikatan persaudaraan bagi orang yang memutuskan tali persaudaraan. Okey. Jadi kalau contoh kita buat baik dengan dia, tiba-tiba ada satu perkara yang menyebabkan kita bertelagah, kan? Okey, jadi dia memutuskan untuk dia putus kawan contohnya,
putus saudara kan. Jadi kita ni cuba untuk merapatkan balik hubungan. Itulah yang dipanggil menyambung hubungan silaturahim. Kalau yang kita dengan kawan kita sebelah kita pejabat gitu, itu kawan-kawan, tak putuslah silaturahim. Tapi yang didoakan oleh didoakan dimurahkan rezeki, yang mana didoakan juga dipanjangkan umur orang yang menyambung silaturahim. Maknanya dah putus, orang tu dah tak nak, kita sambung. Kita usaha untuk sambung kembali hubungan silaturahim. Inilah yang diajarkan dalam agama kita, untuk kita mendidik agama kita punya hati supaya kita senang untuk kita memaafkan orang. Gitu. Okey ustaz. Mungkin jugalah saya dengarlah juga macam orang katakan cara nak mendidik hati ni, mungkin kita sebelum kita tidur tu kita maafkan semua orang kan pada hari itu kan, supaya pagi esok ni dia mungkin lebih orang kata ni mungkin lebih berkat kan. Betul ustaz? Betul. So esok tu dia mulakan hari baru dengan semangat yang baru lah, tanpa betul. Dia ada unsur-unsur negatif lah. Mungkin itu tips kot untuk nak mendidik kan. Okey. Saya teringatlah juga pada awal-awal tahun ketika Nabi nak kira Nabi ni nak memperkenalkan Islam ni kan, tahun-tahun permulaan ni kan. So apakah yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah ketika baginda ni sering disakiti namun tetap memaafkan para pengikutnya? Okey. Kita tahu dalam Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, memang sangat banyak ujian, tumahan, cacian yang baginda lalui lah. Okey. Kalau kita nak kata apakah dia punya dijanjikan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT, Allah telah menjanjikan Rasulullah syurga. Maknanya kalau dia maafkan orang, dia dapat syurga. Dia tak maafkan orang pun dapat syurga. Cumanya Allah melatih ataupun mendidik hati Rasulullah ini untuk bersikap pemaaf. Okey, dalam ayat Al-Quran disebut fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum fastaghfir lahum washawirhum fil amri. Okey, maka dengan seluruh banyak limpah rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah itu bersikap lemah lembut kepada mereka. Lintalahum, kepada mereka. Siapakah mereka yang ditujukan dalam ayat ini? Adalah orang-orang yang melakukan kesalahan ke atas Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mencaci Nabi, orang-orang yang lari dari perang Uhud. Maknanya dia meninggalkan Nabi SAW. Orang-orang ini antara sahabat-sahabat, contohnya antara pengikut-pengikut Nabi SAW yang membuat kesalahan dengan baginda Nabi SAW. Jadi Allah mendidik hati Nabi SAW supaya berlemah lembut dengan mereka walaupun dia buat salah. Lemah lembut. Kemudian sekiranya walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, sekiranya kamu berbuat keras ataupun keras hati, berdendam untuk tidak memaafkan mereka ni, sudah pasti mereka ni akan lari daripada engkau. Jadi bila orang lari, kita ni pemaaf, kita ni pembengis, marah, susah untuk memaafkan orang akan lari daripada kita. Jadi bila orang lari daripada kita, hidayah tu memang sukarlah untuk sampai kepada dia. Jadi kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka, orang yang buat salah ni. Fastaghfir lahum, bukan setakat maafkan mereka, maka minta keampunan ke atas mereka. Begitulah Allah mengajar Rasulullah untuk bersikap lemah lembut, untuk bersikap pemaaf. Okey. Baik. Tadi ustaz ada sebut pasal dendam kan. Maknanya kalau contohlah orang ni suka maafkan ni, mungkin ada menyimpan dendam akibat mungkin dikuasai oleh kemarahan lah. Adakah ia benar? So dan adakah keharmonian dalam keluarga dan masyarakat memerlukan kita saling memaafkan? Okey, baik. Jadi kalau kita tengok ayat tadi, sudah pasti
kemarahan ini adalah punca daripada kita sukar untuk memaafkan. Ayat yang tadi, orang yang menahan marah, kemudian barulah orang yang memaafkan orang. Jadi marah inilah antara punca utama kita sukar untuk memaafkan orang, dendam, kan. Jadinya sebenarnya kemarahan ini efek dia atas diri kita sendiri sebenarnya. Kan? Kita yang akan sakit hati, kita yang akan stres, kita yang akan dapat penyakit, contohnya darah tinggi, sakit jantung, kan. Kesan dia semua ada pada kita. Jadi sekiranya kita marah, cepat-cepatlah kita redakan. Macam mana nak redakan? Kena ada kesedaran lah. Kerana kesedaran inilah sebagai benteng yang sebagai benteng yang menahan kita daripada terus marah. Kita nak marah ni, kemudian kita sedar, kalau aku marah ni apa akan jadi akan datang. Kalau kita pukul orang ni, apa akan jadi. Itu kesedaran itulah yang penting untuk kita tahan diri daripada marah. Dan perlu juga untuk kita tahu bahawa setiap perkara yang kita lakukan, amal baik ataupun amal buruk, semuanya akan dicatat, dikira oleh Allah Subhanahu Taala. Allah firman lagi, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah tidak ada balasan amal yang baik melainkan amal yang baik juga. Kan, kita buat baik dibalas dengan baik. Kita memaafkan orang, Allah akan memaafkan kita. Kita buat jahat dengan orang, orang akan buat jahat dengan kita. Begitulah. Jadinya kita dalam kita menghukum orang ni, ataupun kita tak boleh menghukum orang dalam masa kita bermuamalah dengan orang ni, kita perlu menjaga hubungan lah, supaya kita tidak saling bertelagah. Sama juga dalam firman dalam hadis Nabi SAW, kama tudinu tudan. Sebagaimana kita buat orang tu macam mana, orang itu akan kita buat orang macam ni, kita akan dapat balasan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Okey. Jadinya dalam kaedah ada meletakkan bahawa al-jaza'u minal jinsil amal. Kan? Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita buat baik, dapat baik. Buat jahat, dapat dosa lah. What you give, you get back lah. Ya, betul. Ada satu lagi, al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung kepada betapa sulitnya sebuah ujian ataupun ibadah yang kita lakukan. Contohnya, seorang itu dia buat salah kecil je dengan kita, kan? Salah kecil je. Jadi untuk kita memaafkan tu lebih mudah lah, kan? Berbanding orang yang contoh dia buat salah yang besar, kita tak boleh nak maafkan, kan? Memang rasa berat dalam hati kita nak memaafkan orang ni. Contohlah macam kes bunuh kan. Betul. Ataupun mungkin langgar lari, yang meninggal tu orang yang berkaitan dengan kita, saudara kita kan. Macam itulah, macam mana kita nak memaafkan. Okey. Yang pertamanya kita tengok ganjaran dulu tadi. Kan? Ganjaran orang yang sedikit, yang balasan orang tadi bergantung kepada amal ataupun ujian yang dia terima. Kalau ujian dia sikit, dia punya ganjaran dia sikit lah. Kalau contohnya ujian dia besar, kan, maka besarlah dia punya ganjaran pahala. Okey, untuk sekiranya orang yang membunuh, contoh ada orang yang membunuh, maknanya besarlah dia punya kesalahan dia dengan kita. Dia punya soalan, maknanya berdosa tak kalau kita tak memaafkan? Okey. Jadi suka untuk saya bawa satu cerita lah, ataupun sirah Nabi SAW, yang mana kisah berkaitan tentang Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW, yang mana dia terkorban, syahid di perang Uhud. Okey, ceritanya adalah berkaitan tentang seorang lelaki yang bernama Wahsy bin Harbin. Okey, dia ni seorang orang belum Islam lah. Selepas perang dah habis semua tu, barulah dia masuk Islam. Ketika dia belum masuk Islam, dia ni adalah seorang hamba. Okey, jadi Sayyidina Hamzah ni, dia sebelum peperangan sebelum ni,
dia banyak membunuh menteri-menteri Quraisy yang musyrik lah. Okey, jadi orang musyrikin ni sangat geram, sangat tak puas hati lah dengan Saidina Hamzah ni. Kemudian yang hamba ni, tuan dia menawarkan kepada Wahsy bin Harbin ni, sekiranya kau boleh mampu untuk membunuh Saidina Hamzah, maka aku akan bebaskan kau, aku akan merdekakan kau. Maka ketika itu dia pun hadir ke medan perang dan dia menyuruh di sebalik batu. Kemudian banyaklah, panjanglah ceritanya. Dan kemudian bila nampak ada peluang untuk dia membunuh, maknanya Saidina Hamzah tak perasan lah, dia tusuk lembing tembus ke dada Saidina Hamzah, maka gugur syahid lah Saidina Hamzah ketika itu. Okey, kemudian dah selesai perang semua, dia masuk Islam. Kemudian bila dia masuk Islam, dia hadir ke majlis Nabi SAW lah, majlis pengajian Nabi. Okay, dia hadir, ada orang memberitahu kepada Nabi bahawa pembunuh bapa saudaranya Saidina Hamzah ni ada dalam majlis ni. Nabi sangat sayang kepada Nabi, kepada Saidina Hamzah. Dia lah antara tulang belakang Nabi yang banyak menyokong dakwah Nabi kan semua. Jadi dipanggil, panggil Wahsy ni ke depan. Kemudian ditanya, siapakah nama kamu? Nama saya Wahsy bin Harb. Adakah engkau yang bunuh bapa saudaraku? Dia jawab ya. Maka menangislah Nabi SAW kerana teringatkan bapa saudaranya yang telah gugur syahid lah di medan perang. Kemudian Nabi memaafkan orang tersebut. Kemudian dalam Nabi meminta untuk orang Wahsy ni untuk tidak hadir ataupun tidak nampak di depan mata dia. Maknanya kalau boleh jangan Nabi nampak lah dia. Sebab Nabi kalau dia nampak orang yang membunuh bapa saudara, dia akan sedih. Dia dah maafkan, cuma dia akan rasa sedih. Kan? Ada lagi. Okay, kemudian dia pun cinta kepada Nabi SAW, dia pun ikutlah apa yang Nabi inginkan. Dia hadir kepada majlis Nabi SAW. Dalam majlis yang sama, dia menyuruh lah. Dia nyuruh kalau Nabi ternampak dia akan tunduk kan. Okey, kemudian dia tak boleh tahan lah. Macam dia takut Nabi akan sedih kalau dia ada di sekeliling Nabi lagi. Dia pun keluar daripada kota Mekah. Okey, dia keluar, dia menyebarkan Islam. Dan dalam hadis yang lain yang mengatakan bahawa dia ni lah orang yang membunuh Musailamatul Kazzab, orang kafir yang mengaku sebagai Rasulullah, bukan sebagai Rasul. Jadi dia tebus, dia dah bunuh satu tokoh besar dalam Islam, dia tebus dengan dia bunuh pula Musailamatul Kazzab. Itulah ceritanya. Kalau kita nak hukum adakah berdosa atau tidak, sekiranya seorang ini dia tak memaafkan dalam masa kesalahan yang dia lakukan tu sangatnya berat, contoh membunuh tadi kan. Okay. Jadi di hari akhirat nanti, kalau dia yang pertama kat dunia, okay, dia ada dua situasi lah kat sini. Kan, berdosa ke tidak tu, si orang yang kena, macam mana kita kata, orang yang tak memaafkan tu, dia tak berdosa. Sebab itu hak dia. Dia nak maafkan ke tak maafkan tu, itu hak dia. Kan? Okay, jadi yang perlu, situasi yang pertama, si pesalah ni dia perlu minta maaf dekat orang tu. Okay. Kalau dia tak maafkan, bersungguh-sungguh dengan minta maaf lagi, macam-macam lah kita buat, 1000 cara pun kita buat untuk orang tu maafkan kita. Cubalah sampai kita mati ataupun orang tu mati, minta maaf, bagi duit ke apa ke, macam-macam lah buat, carilah 1000 cara. Kalau dia tak maafkan juga kan, nanti di hari akhirat akan dipanggil kedua-duanya. Okay, orang yang pesalah ni dipanggil, orang yang diperlakukan macam tu lah kan. Okay. Orang yang dua-dua lah akan dipanggil di hari akhirat nanti. Okay. Kemudian Allah Maha Pengampun, Allah tahu orang ni memang bersungguh-sungguh untuk memohon maaf. Dia tahu benda ni dosa, kan. Jadi Allah tanya balik, si fulan ni ada buat salah dengan kau maafkan tak? Kalau tetap tidak maafkan, maka Allah lah yang akan menjadi
penyelesai kepada masalah ini, iaitu contohnya Allah akan menawarkan syurga, menawarkan singgahsana, istana di dalam syurga, kan. Sekiranya aku sediakan semua perkara ini, nikmat-nikmat dalam syurga ni, boleh tak kau maafkan dia? Ke sudah tentu kita maafkan. Okey, jadi itu situasi yang pertama. Sebab dia dengan kesungguhan dia betul-betul nak minta maaf tu, maka Allah selesaikan masalah antara dua ni di akhir hari akhirat nanti. Situasi yang kedua adalah orang tersebut dia tak minta maaf pun. Dia buat salah yang besar, dia tak minta maaf, ataupun dia minta maaf cukup sekadar dia tak bersungguh-sungguh lah. Mana dia sebut je dia minta maaf. Dia sebut je, aku dah minta maaf. Kau tak maaf ke, kau tak maaf ke, tu terpulang lah, aku dah tak ada dah, susah lah urusan aku. Kalau orang macam ni, di hari akhirat nanti akan dipanggil juga di hadapan Allah SWT, kan. Dibicara di hadapan Allah SWT. Okey, keadaan dia adalah Allah akan tanya, kau nak maaf ke tak orang ni? Ada situasi dia akan dia nampak banyaknya, dia nampak teruknya keadaan di pada mahsyar tu nanti. Okay, mana dimaafkan supaya dia dapat ganjaran pahala tadi, memaafkan orang, kan, dia dapat redha Allah SWT. Ada situasi dimaafkan, selesai. Ada situasinya dia tidak maafkan, tetap dia tak nak maafkan, kan. Jadi apakah solusinya? Maka si pesalah ni tadi dia perlu membayar balik kesalahan ni, sebab dia tak maafkan, bayar balik dengan pahala. Pahala yang dia ada. Contoh, dia membunuh orang. Okey, setimpallah dengan apa yang dia lakukan. Kalau beratlah, banyaklah pahala. Contoh, kau bagi dia 50 pahala, bagilah. Kita bekal dah tak banyak, kan. 50 pahala dah habis kurang. Datang lagi orang lain minta 30 pahala, dah Lalah muflis, sebab kita banyak buat salah dengan orang kat dunia ni, kan. Lalah tak ada benda dah, kosong. Bagaimana pula Allah nak mengadili orang macam ni? Jadinya contohnya dia buat kesalahan dengan orang lain, kan. Dia dah tak ada pahala dah. Jadinya Allah akan ambil pahala orang yang dia buat salah tadi tu. Bukan pahala, ambil dosa orang yang buat salah tadi, bagi ke dia. Ada disebut dalam hadis. Dia akan menanggung dosa orang yang dia buat salah tu, kemudian di atas belakang dia. Disebut di hadis. Jadi makanya kita perlu sedarlah bahawa kita perlu berbuat baik ke atas semua orang yang kita kenal. Kalau andai kata semua orang kita marah, semua orang kita benci, nanti semua minta pahala kat kita. Maka muflislah kita. Bagaimanakah keadaan kita di akhir nanti? Kita fikirkanlah benda tu. Okey, ini tak ada dalam skrip, tapi saya nak tanya, kan. Contohlah, perlu ke orang yang meminta maaf ni dengan orang yang diperlakukan tu, perlu tak orang tu cakap aku maafkan kau, ataupun sekadar dia berlapang dada, maknanya dia menerima keadaan tu lah. Maknanya dia tak cakap aku tak maaf, tapi macam dia menerima. Tapi faham tak soalan saya? Okey. Perlu tak kita nak cakap okey aku maafkan kau, ataupun yalah, orang kan kadang dia ada ego dia. Tapi dia tak buat, kan. Macam contohlah anak dengan ayah, kan. Dia maafkan anak dia tu, tapi dia tak adalah dia cakap aku maafkan kau, tapi dia sayang, dia buat macam biasa. Maknanya dia dah memaafkan tanpa dia memperkatakan perkataan aku maafkan. Jadinya sekiranya kita tak ungkapkanlah, kan, kemaafan itu, boleh, tak ada masalah, sebab Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Tetapi yang terbaiknya kita ungkapkanlah supaya orang tu pun tahu kita dah maafkan dia dah maafkan kita. Orang tu tahu. Tapi ia dikira lah, maknanya kalau kita maafkan dia walaupun orang tu tak tahu, tapi Allah tahu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Tadi Ustaz ada sebut pasal yang berlaku ketika nantilah pada hari di mana semua orang ni ditimbang, kan. So maknanya kita biasa dengar lah, kau buat salah nanti kau akan merangkak di padang mahsyar, kan. Adakah macam sifat keras hati, ego tinggi, dendam membuatkan seorang ni sukar maafkan? So apakah kesan pada individu yang enggan mohon maaf? Tu satu. So, dan adakah betul yang tadi saya cerita tadi, adakah
betul ke dia akan merangkak pada masyarakat sekiranya seorang tersebut tidak memaafkan perbuatan yang dilakukan? Jadi isu tentang merangkak ke apa tu, itu antara keadaan orang yang berjalan pada masyarakat nanti. Jadi bagaimana dia merangkak ke, ada yang terseret dengan muka, macam-macam lah keadaan dia. Itu bergantung kepada amalan dia di dunia. Okey. Jadinya kalau nak kata merangkak cari dia tu, kita kata itu ayat kita lah. Ayat. Tapi dalam akhirat tu Allah alam, kita tak tahu. Dia berangkak ke, itu berdasarkan amalan dia. Okey, jadi kerana sifat ego kan, dendam macam-macam lah yang membuatkan orang ni sukar untuk memaafkan orang lain, kan. Jadi kesannya terhadap individu yang enggan memohon maaf ni akan dipersoal lah macam tadi. Setiap apa yang kita lakukan walaupun sebesar zarah akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Jadi dia akan diadili. Kalau salah, dia akan dihukum lah macam tadi lah, apa yang saya terangkan tadi. Okey. Jadinya siapa yang rugi kat sini? Orang yang tak memohon maaf ke orang yang tak memaafkan? Bagi saya dua-dua rugi. Sebab kalau dia tak meminta maaf, rugi kat dia. Akhirat nanti lain-lain lah cerita dia. Kan? Kalau orang yang tak memaafkan ni rugi jugalah. Sedangkan banyaknya ganjaran yang Allah telah sediakan untuk orang yang memaafkan orang lain ni. Walaupun besar mana pun kesalahan dia, kita manusia biasa. Kan? Mungkin orang tu dah bertaubat. Kan? Itu antara dia dengan Allah. Kan? Jadi kita maafkanlah orang. Saya ingat yang kata-kata orang dulu-dulu kan. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Ini kan pula kita kan. Betul. Cantik betul ungkapan orang dulu-dulu ni kan. So Ustaz, soalan seterusnya lah. Apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh individu ketika cuba maafkan, berdasarkan pengalaman Ustaz lah. Cabaran terbesar. Okey, cabaran terbesar yang dihadapi dalam kita cuba untuk memaafkan orang. Ya. Okey. Jadi antara cabarannya saya rasa bisikan lah ataupun gangguan kata-kata orang. Kan? Itu menjadi cabaran. Kita akan terpengaruh dengan orang ataupun bisikan syaitan pun sendiri. Contoh kita macam tadi, situasi tadi membunuh orang tu kan. Boleh aku maafkan dia bunuh kau kan. Orang akan hentam kita macam-macam. Itulah antaranya dia punya cabaran yang perlu kita hadapi lah. Tu manusia. Orang akan kata macam-macam lah kepada kita. Yang keduanya, bisikan ni dalam hati. Bisikan dalam hati ni ada dua. Yang pertama bisikan kita panggil ilham. Ilham ni adalah bisikan daripada malaikat untuk menyuruh kita buat baik lah. Yang kedua adalah bisikan dinamakan sebagai khotir. Inilah bisikan daripada syaitan. Kalau kita tengok dalam cerita kartun contohnya ada dua-dua kan. Seperti itulah umpamanya, tapi tak adalah kita boleh gambarkan malaikat dengan syaitan macam tu. Cumanya bisikan malaikat ini adalah segala apa yang menyuruh kita melakukan kebaikan. Tak bercanggah dengan syarak lah. Itu bisikan daripada malaikat. Bisikan syaitan ni semua perkara bisikan lintasan hati yang melanggar hukum syarak. Okey, contoh, kita bagi contoh, kita tengah berjalan-jalan kan, tiba-tiba dompet seorang tu jatuh, kita nampak kan. Okey, datangnya bisikan yang pertama, ambil, bagi kat dia, pulangkan balik kat dia, bukan harta kita ni, bagi balik. Itu bisikan ilham lah, bisikan daripada malaikat tu kita berbaik. Datang pula bisikan yang kedua, banyak duit tebal dompet dia ni kan, ambil je kan. Itu bisikan daripada syaitan lah tu. Okey, jadi keputusan tu kat atas kita. Kita nak ikut hawa nafsu kita ataupun kita arahkan hawa nafsu kita ke arah kebaikan. Jadi itulah antara cabaran yang terbesar untuk kita maafkan orang. Bila kita nak maafkan orang, orang cakap macam-macam. Bila kita nak maafkan orang, syaitan berbisik, jangan maafkan dia kan. Jangan minta maaf, kau lagi tua daripada dia kot, kau suami kot, takkanlah kau minta maaf. Itu bisikan cabaran lah, bisikan yang
perlu kita hindari. Kita buat tak layan je. Kalau dapat bisikan yang buruk tu. Contohnya kita tipu sikit trik. Tipu sikit. Kita pergi datang bisikan yang buruk-buruk ni, kita pergilah jalan yang keluar ke, kita healing ke, supaya kita lupakan isu yang marah tadi. Kita keluar mancing ke, ikutlah apa-apa yang kita buat. Balik tu walaupun tak ada hasil, kompau kan, tak ada hasil, bawa kena marah lagi, kan. Tetap itulah cara dia. Jangan kita ikut bisikan-bisikan tersebut, bisikan yang buruk ni. Macam tu. Okey. Kita ni nak masuk sikitlah topik mengenai fik bersalaman lah. Kalau kita tengok hari raya, mesti dia berkaitan dengan bersalaman kan. So aktiviti kunjung-mengunjung, ziarah menjadi memang kelaziman lah kita kan. Kalaupun kita puasa sebulan, raya pun nak sebulan juga kan. So ia memberi kesan positif lah kepada hati dan jiwa serta mengukuhkan tali silaturahim kan. Tapi namun adab bersalaman ni sama ada ia dibenarkan atau dilarang perlu diperjelaskan. So supaya semua orang faham hukum hakam, siapa yang kita boleh salam, siapa yang kita tak boleh salam kan. So soalan ni Ustaz, siapa sebenarnya yang boleh kita salam? Di hari raya memang disunatkanlah untuk kita menziarahi, terutamanya menziarahi sanak saudara, mengeratkan hubungan kekeluargaan. Jangan sampai ibadah sunat itu menjadi haram dengan kita melakukan perkara-perkara yang ditegah syarak, kan. Dengan kita, maknanya antara salah satunya adalah bersalamanlah, menyentuh kulit laki dan perempuan yang bukan mahram. Dia perlu kita bezakan mahram dengan muhrim. Mahram orang yang kita tak boleh kahwin. Muhrim orang yang dalam keadaan berihram. Betul. Okey. Jadinya di dalam kitab Fiqh Al-Manhaji ada disebutkan 3 sebab seseorang itu menjadi mahram kita. Kan? Yang pertama adalah sebab hubungan kekeluargaan. Yang kedua disebabkan perkahwinan. Dan yang ketiga adalah disebabkan susuan lah. Ibu susuan kan. Okay, kita tengok yang pertama, mahram bagi seorang lelaki. Dan untuk seorang lelaki, dari sudut yang pertama, iaitu kerabat lah, ataupun keluarga dia. Lelaki ni mahram ni siapa? Siapa yang dia tak boleh kahwin? Kan? Yang pertama ibu kandung. Kemudian nenek. Yang ke atas, monyang ke atas, sampailah ke Nabi Adam ataupun Siti Hawa. Maknanya kita sentuh, contoh kalau kita diizinkan jumpa dengan Nabi Adam, Siti Hawa, itu asal kita ibu dengan ayah. Maknanya tak ada hukum haram untuk kita sentuh. Maknanya sampai ke atas lah. Kalau kita dapat trace sampai ke atas tu, tak haram untuk disentuh. Kemudian ibu kandung, nenek kandung sebelah bapa, nenek kandung sebelah ibu. Kemudian anak perempuan, ini bagi mahram bagi lelaki lah. Anak perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan daripada lelaki ataupun perempuan cucu lah. Kemudian adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa. Kemudian anak perempuan kepada adik-beradik lelaki kandung, anak saudara. Ataupun anak perempuan kepada adik-beradik daripada sebelah ibu ataupun ayah. Maknanya dia punya adik-beradik tiri lah. Anak saudara, kira anak saudara kat lah. Tapi dari segi kita masuk pula kepada dari segi perkahwinan. Untuk lelaki ni, bila dia dah kahwin, siapa yang jadi mahram dia? Yang pertama isteri kepada bapa. Maknanya contoh mak mertua dah. Bukan, isteri kepada bapa. Contohnya seorang perempuan dia berkahwin, kan. Kemudian isteri mak dia dah meninggal ataupun bercerai. Orang lain kahwin dengan ayah dia. Maknanya mak tiri. Kita boleh kata mak tiri lah. Maknanya bila dah berkahwin dengan ayah dia, maka dia dah jadi mahram. Boleh bersentuhan. Kemudian isteri kepada anak lelaki, menantu lah.
Kalau ayah sentuh atau bersalaman dengan menantu perempuan dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia panggil sebagai mahram mu'abbad selama-lamanya. Walaupun dia bercerai itu tetap dianggap seperti ibu bapa kita sendiri. Ya. Kemudian ibu kepada isteri, mak mertua, sama juga. Okey, kemudian yang tadi ibu, mak mertua. Kemudian anak perempuan kepada isteri, iaitu anak tiri bagi isteri yang telah disetubuhi. Okay. Kemudian mahram dari segi susuan pula. Ibu susu, kan? Jadi ibu susu ni, kita nak segelar dia sebagai jadi ibu susuan ni adalah kena 5 kali. 5 kali kenyang. Kenyang tu maknanya dia menyusu, kemudian dia lepaskan. Dah cukup, dah kenyang. 5 kali, tak kisah 5 kali tu dalam masa sehari ke, dalam masa setahun tu 5 kali, cukup 5 kali, barulah dia digelar sebagai ibu susuan. Okey, jadi bila dia dah dapat title ibu susuan ni, maknanya anak dia mahram kita. Anak susuan maknanya adik-beradik susuan, yang menyusu sekali dengan ibu susuan yang tadi, semua juga jadi mahram kita. Yang ke atas dia sama, lelaki, suami dia jadi mahram juga, bapa saudara susuan pun jadi mahram juga. Dia sama macam hukum tadi. So bagi lelaki. Okey, manakala bagi perempuan pula, bapa kandung dan ke atas. Sama macam tadi lah. Bagi perempuan, bapa, datuk sampai ke atas tadi lah. Okey, kemudian anak lelaki dan ke bawah. Anak lelaki, cucu, cicit ke semua mahram untuk perempuan. Adik-beradik lelaki, bapa saudara daripada sebelah ibu dan ke atas, termasuk bapa saudara. Kemudian bapa saudara daripada sebelah bapa dan ke atas, anak saudara lelaki, bapa susuan pun sama, sebab hukum dia sama macam bapa sendiri, kan? Adik-beradik susuan yang lelaki, bapa mertua, menantu lelaki, semua ini adalah mahram bagi perempuan. Maknanya kita kena tahulah yang mana kita boleh sentuh, yang mana kita tak boleh sentuh. Dan yang selalu kesalahan kita, yang kita selalu datang raya sepupu, kan? Sepupu ni kita tak boleh sentuh sebab kita boleh kahwin dengan dia. Jadi secara umumnya itulah antaranya orang yang kita tak boleh bersentuhan. Maknanya sebaik-baik yang maknanya kita tak boleh sentuh tu, saya rasa sekarang ni pun dah diamalkan, kan? Kita je letak tangan di dada. Betul. Dah maknanya tunduk, kan? Tu pun sudah. Yang tadi dia yang boleh, yang mahram, dia boleh sentuh. Ada juga yang tak boleh sentuh. Contohnya isteri kepada bapa saudara. Mak saudara, gitu lah. Yang sebab adik-beradik, contoh adik-beradik dengan ayah kita. Ya. Yang lelaki tu, isteri dia tu kita tak boleh sentuh. Tak boleh bersalaman. Sepupu perempuan, kakak ipar tak boleh, adik ipar tak boleh, anak angkat pun tak boleh, sebab dia tak ada pertalian darah. Kalau lelaki berlawanan lah tadi, suami kepada ibu saudara, sepupu lelaki, abang ipar, adik ipar, anak angkat lelaki, ini bagi perempuan. Okey, jadi konteks tak boleh untuk kita bersentuhan, yang ni dia ni bukan mahram kita ni adalah kita tidak boleh bersalaman dengan dia, tak boleh berkahwin dengan dia. Bukan, kita tidak boleh bersalaman dengan dia, kita boleh berkahwin dengan dia sebab dia bukan mahram. Dan kita tak boleh duduk berkhalawat, maknanya kita tak boleh duduk berduaan dengan dia. Itulah yang digariskan oleh agama kita. Sekarang ni pun saya rasa sekarang dah mudah. Kita dah boleh tengok dalam dalam carian. So kadang-kadang dah ada infografik siapa yang kita boleh salam. So maknanya kita boleh buat revision lah. Sebelum nak pergi tu, kita tengok balik gambar rajah tu, siapa yang kita boleh salam, siapa yang kita tak boleh salam, kan? Itu yang terbaik lah. Ini kita nak minta lah Ustaz perbetulkan pemahaman setengah orang, kan? Terutamanya yang dulu-dulu mengatakan macam kau dah kecil, dah berkawan, dah main sama-sama, dah mandi sama-sama, kan? Dah macam adik-beradik. Apa salahnya kita nak bersalam? Boleh tak Ustaz perbetulkan? Okey, kalau kita katakan itu kita boleh kata adat lah. Kita dah mandi sama-sama, main sama-sama, dah berkawan sama-sama daripada kecil, itu adat lah. Adapun dengan hukum, maknanya kita kat sini adat vs hukum.
Bagaimana, yang mana kita nak dahulukan dulu? Kalau kita ke hukum, apa salahnya bersalam? Maknanya kita ketepikan hukum agama. Yang mana asalnya mereka ni memang tak boleh bersalam, tapi sebab kita mengetepikan hukum agama, kan? Jadi kita bersalaman dengan orang-orang yang tak boleh kita salam. Jadi perbahasan di kat sini adalah berkaitan dengan adat dengan hukum. Kan? Kita boleh kata dia ni macam adik-beradik kita lah. Padahal sepupu. Hukum tetap hukum. Yang haram tetap haram, yang halal tetap haram. Tetap halal. Okey, jadinya contoh, bolehkah kita jadikan adat itu sebagai hukum? Kan, kalau konteks kat sini kita jadikan, kita dah main semua, kita dah mandi semua, bolehlah patutnya. Kita jadikan adat ni sebagai hukum. Kan? Boleh tak persoalannya? Okey, jawapannya boleh dan tidak boleh. Dua keadaan. Okey. Contohnya boleh. Boleh adalah satu adat yang dilakukan mematuhi syariat. Contoh, kita berkumpul. 1 bulan kita berkumpul. Ini adat lah. Adat keluarga kita. Kita berkumpul. Kita buat kelas pengajian, baca Al-Quran. Kita buat potluck kan. Kita bagi makan sama-sama. Maknanya kita mengeratkan silaturahim. Itu adat. Itu adat. Kemudian dijadikan hukum sunat lah. Sebab benda semua tu tidak melanggar syariat. Kan? Mengeratkan silaturahim. Tu maknanya semua benda yang bagus lah. Adat tu maknanya dia boleh hukum jadi yang baik, sunat. Boleh untuk kita lakukan. Ada pun adat yang tak boleh kita hukum sebagai boleh. Contohnya sama juga situasi dia. Di akhir bulan kita akan berkumpul. Tetapi buat benda lain. Parti, minum arak contohnya. Itu adat, tetapi diharamkanlah sebab dia telah melanggar hukum syarak. Jadi kat sini, apakah salahnya bersalaman? Hukumnya tak boleh lah, haram tetap haram. Batasan agama tu kita perlu jaga. Mungkinlah ni ramai di kalangan kita yang masih lagi dia tak tahu batas-batas bersalaman antara lelaki dan perempuan lah. Terutamanya dengan ipar lelaki kan. So bagaimanakah cara yang sesuai untuk kita nak mengelakkan bersalaman tanpa menjejaskan rasa hormat tu? Kebiasaannya saudara ni yang rapat lah biasanya kan. Dia nak salam ke kita dalam masa sama kita nak jaga batasan, kita punya batasan hukum agama lah kan. Jadinya cara dia macam yang tadilah, cikgu cakap tadi, kita letak tangan kat dada, kita tunduk ataupun tunduk saja pun tak ada masalah. Kita bagi tahulah, kita tak boleh salam, cakap elok, baik-baik kan. Jadi kalau dalam tradisi Arab, orang Arab lah, dia letak tangan ni, maksud dia biarkan aku, khali, biarkan aku. Maknanya bila dah letak tangan ni, orang kita tak apalah, orang tu kita tak nak orang kacau dia, dia tak nak kita kacau dia, maknanya biarkan dia. Jadi kita bila orang dah buat macam ni, kita apa tindakan kita kena hormat lah. Orang tu tak nak salam kita, takkan kita nak ni kan, nak hukum dia. Hormat dengan pendirian dia. Okey, jadi itulah antara caranya. Kita elakkan daripada bersalaman, dalam masa yang sama kita menghormati orang tersebut. Okey. Mungkin ini soalan yang terakhir. Bagaimanakah hukum jika bersalaman dengan golongan ajnabi? So, tapi kita makan sarung tangan yang pastinya tidak bersentuhan kulit. So, apakah Islam membenarkan atau seperti tidak beradab hatta ketika itu memakai sarung tangan, membincangkan mencetuskan fitnah antara kedua ni? Okey, hukum bersentuhan dengan berlapik lah. Ya, dengan berlapik. Okey, bersentuhan ni ada dua lah. Satu berlapik, satu tak berlapik. Hukum dia dua-dua haram. Berlapik haram, tak berlapik pun haram. Samalah, dua-dua haram. Kerana apa? Yang berlapik tu confirm haram lah. Tak berlapik pun dihukum haram sebab kita dapat rasa dia punya bentuk tubuh. Salam dapat rasa tangan, maka haram lah. Kalau tak rasa, tak haram lah. Walaupun berlapik. Jadinya kalau kita kata hukum bersalaman, contoh kita pakai tudung,
salam kan. Kan orang nak berlapik kan. Apa bezanya kalau orang buat benda yang tak senonoh, berlapik? Boleh pula. Tak boleh. Yang orang yang nak buat benda yang tak baik tu tak boleh. Bersalaman pun tak boleh lah kan. Sama je benda berlapik dengan tak berlapik. Dua-dua haram hukum dari sisi agama kita. Sebenarnya bukan kita pakai sarung tangan ke alas ke lapik tu bukanlah untuk kita lari daripada fitnah. Hukum haram tu yang untuk lari kita daripada fitnah yang akan datang sebenarnya. Okey Ustaz, boleh tak Ustaz simpulkan sedikitlah topik perbincangan kita, dan mungkin Ustaz ada ucapan ke untuk mereka-mereka semua. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya di hari bulan Ramadan yang baik ini, mungkin dah dekat nak masuk bulan Syawal dah nak raya dah. Yang berwakil hari yang tinggal ni, perbanyakkanlah kita beribadat. Mungkin kita tahun depan kita tak jumpa lagi Ramadan. Mungkin tahun depan kita nak tunggu, nak maafkan orang, nak tunggu raya tahun depan memang mungkin tak ada dah. Jadi maafkanlah orang, banyakkan ibadat. Maafkan, start kita berazam untuk maafkan orang. Tahun ni, raya ini, kalau kita nak tunggu raya tahun depan, tak tahu lagi. Kan? Mungkin esok lusa dah tak ada. Kan? Belajarlah untuk memaafkan orang. Kan? Kita tak selalunya betul. Orang pun tak selalunya salah. Jadi kita perlulah berlapang dada dalam menerima pendapat orang, nasihat orang. Jadi sama-samalah kita menjaga hubungan silaturahim antara kita, supaya ia tidak menjadi sebab untuk kita dibicarakan di hadapan Allah SWT, yang mana kalau dah dibicarakan tu maknanya teruklah tu. Maknanya kita boleh elakkan, minta maaf, selesaikan kat dunia ni. Jangan sampai kita bawa urusan dunia ni sampailah ke hari akhirat nanti. Saya cantik betul Ustaz punya penutupan tu. Sebenarnya bila kita mengingatkan kita tentang kematian, kita akan sentiasa buat benda yang baik, kita minta maaf kat orang. Saya rasa dengan itu saja saya menutup kita punya podcast kita pada kali ini. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana memberi perangai yang sangat baik. Terima kasih juga kepada penonton yang mendengar podcast kami. Jangan lupa kita klik butang subscribe, like dan share. Mudah-mudahan semua orang dapat manfaat daripada perbincangan kita kali ini. So di sini juga saya mewakili pihak produksi ingin menyusun 10 jari. Memohon maaf sekiranya ada kesilapan. So dengan itu saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua penonton. Taqabbalallahu minna wa minkum. Macam biasa, sebelum kita tutup, saya nak akhiri dengan hidup ini seperti secangkir kopi. Ada pahitnya dan ada manisnya. Yang penting kita menikmatinya dengan penuh kesyukuran. Terus layan Borak Kopi O. Assalamualaikum. Jumpa lagi.